Nak mula balik itu bayar. Wa ba'du qala. Kemudian kamu akan diberi suatu janji dan apabila kamu merasa puas hati dengannya dan sebarang tanda kehendak ada didapati pada kamu, maka kamu akan ditukarkan dari janji ini kepada janji yang lebih tinggi dan kamu akan diberi perasaan cukup diri sendiri dan pintu ilmu akan dibuka untuk kamu. Dan kamu pun disinari dengan pengetahuan untuk memahami rahsia-rahsia ketuhanan. Dan kamu akan merasai bertambahnya, yakni hal atau keadaan kerohanian kamu. Selanjutnya, kamu mendapat pangkat kerohanian yang tinggi dan kamu akan diberi rahsia-rahsia ketuhanan. Dadamu lapang, lidahmu petah berkata-kata dan ilmumu tinggi dan kamu cinta kepada ilahi. Kamu pun dikasihi oleh semua orang, manusia dan jin dan lain-lain makhluk di dunia ini dan di akhirat. Apabila kamu menjadi kekasih Allah, maka makhluk pun kasih kepada kamu. Kerana makhluk itu tertakluk kepada Allah dan kasih mereka termasuk dalam kasih Allah. Seperti juga benci mereka termasuk dalam benci Allah. Kamu pun dinaikkan ke pangkat ini di mana kamu tidak ada kehendak kepada apa-apa yang lain lagi. Selepas ini kamu akan diberi kehendak untuk sesuatu selepas ini kamu akan diberi kehendak untuk sesuatu dan kehendak itu akan dilepaskan dari kamu dan kamu terhindar darinya. Kamu tidak akan diberi perkara-perkara yang kamu hendak itu dalam dunia ini dan di akhirat kelak akan diberi gantinya dan akan menambahkan hampir kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang kamu hendak itu akan menyejukkan mata kamu di syurga kelak. Jika kamu tidak meminta sesuatu itu ataupun berharap dan berangan-angan untuk mendapatnya semasa hidup di dunia ini, tempat yang sementara dan ujian. Tetapi kamu hidup di dunia ini semata-mata kerana hendak mencapai keredaan Tuhan yang menjadikan bumi dan langit dan alam semesta. Maka kamu akan dikurniai di dalam dunia ini apa-apa yang seimbang dengannya. Atau yang terkurang dari kurnia Allah. Di akhirat akan diberi kurnia yang lebih lagi. Sesungguhnya di sisi Allah ada ganjaran yang besar dan berkekalan. Allah memberi kurnia kepada siapa yang dikehendakinya menurut ketentuan dan ketetapannya. Kemudian kata musannif syarahan yang ke-20. Okey. Kita lanjutkan syarahan yang ke-19 ni. Pendek je syarahan yang ke-19 ni. Apa isu dalam syarahan ke-19 ni? Apa poin utama, apa keyword, apa kata kunci dalam syarahan ke-19 yang kita duk bincang ni? Kata kuncinya ialah macam mana kita nak jadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dipilih oleh Allah.
Itulah kata kuncinya macam itulah. Maksudnya supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih daripada banyak hamba-hamba Allah di atas muka dunia ni. Jadi daripada banyak hamba Allah SWT itu bukan semuanya terpilih. Seperti mana kita fahamlah dalam perbincangan-perbincangan kita. Kalau ada yang terpilih berarti ada yang tertolak. Ya, fahamnya gitulah. Kalau ada yang diterima berarti ada yang tidak diterima. Nah, jadi apa yang kita maksudkan kalau kita pandang kepada dua istilah kita sebut tadi, diterima dan tak diterima. Hamba yang diterima dan yang tak diterima. Diterima, itu tak diterima. Jadi dipilih, betul lagi tak dipilih. Konsep yang sama lah kita bercakap. Pertanyaannya ialah, kita nak jadi yang dipilih atau yang tak dipilih? Kita nak jadi yang diterima atau yang tak diterima? Gitulah. Kenapa? Karena kita baca dalam dalil semalam apa kita sebut? Allah SWT disebut di antara hak Allah. Ada yang menyebut di antara kerja Allah. Ada yang menyebut di antara af'al Allah Subhanahu Wa Taala ialah mengangkat, memilih dan mengangkat. Atau memilih dan menghinakan, menjatuhkan. Ya? Yang kita baca, wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa tu'izzu berarti memuliakan, berarti mengangkat, berarti memilih kita sebut tadi. Ya? Dipilih maksudnya. Wa tuzillu berarti menjatuhkan, menghinakan. Jadi berdasarkan kepada ayat tersebut, memang Allah SWT akan memilih macam itulah. Ya, di kalangan hamba-hambanya. Jadi persoalannya, kita ni dipilih dan terpilih ataupun ditolak, dipilih dan terpilih ataupun tak dipilih, ya, diterima ataupun tak diterima, itulah persoalannya. Ya. Jadi kalau kita kaitkan isu yang kita bincang ni secara kerohanian, maksudnya hal ini mesti ada dalam pikiran kita. Itulah maksudnya. Ya. Hal pilih tak pilih, terima tak terima ni kena ada dalam fikiran kita. Yang kita tak ada fikir apa. Ya. Itulah maksud. Siapa kata macam tu? Sebab memang ada orang yang tak ada fikir apa-apa. Ya. Kan? Kurang-kurangnya kita kata 3 golongan. Golongan yang tak ada fikir apa. Golongan yang separuh-separuh ni. Sekejap fikir, sekejap tak fikir. Kadang peduli, kadang tak peduli. Gitu. Ya kan? Dan golongan yang sentiasa fikir dan sentiasa peduli. Jadi samalah konsep ini, terserah kita lah. Okay? Yang penting kita menjadi orang dipilih oleh Allah SWT. Hamba yang pilihan. Itu buka surat 65 kalau yang Jawi ni. Maka kamu pun menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Itu. Okey. Kalau sudah kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata musannifnya macam-macam lah yang akan berlaku kepada kita. Musannif mengkiaskan orang pilihan Allah ni macam tong kosong katanya. Itu majas di atas seperti bekas yang berlubang katanya, ataupun betul lah, seperti bekas yang berlubang atau seperti tong kosong yang berlubang. Maksudnya dia tidak menyimpan apapun dalam hati dia melainkan Allah. Ya kan?
tong yang berlubang ni, bekas yang berlubang ni dia tak boleh menyimpan apa pun. Buah ayak dia terkeluar habis semua. Buah apa pun dia terkeluar sebab dia berlubang, sebab dia pecah dan sebagainya. Macam itulah orang pilihan Allah SWT. Hatinya tidak menyimpan apa-apa melainkan Allah. Ini menyamai konsep yang kita duk cakap bebas daripada makhluk, benda, hal dan perkara. Ini nyamailah konsep tu. Okey. Kemudian kata musannif sambung pagi ini. Kemudian kamu akan diberi suatu janji. Nah, apabila kita menjadi pilihan Allah, kita sampai kepada redha Allah, ya kan? Dapat keampunan Allah, dapat rahmat Allah. 3 perkara yang ulil sebutkan. Dan 3 perkara ini menjadi tujuan kita. Boleh boleh menjadi tujuan perjalanan hidup kita ini. Nombor 1, rahmat. Nombor 2, keampunan. Nombor 3, redha. Ataupun kita sebut keredaan lah. Okey. 3 perkara ini dikatakan samalah dengan Allah SWT sebagai tujuan. Jadi kalau kita tidak bertujuankan Allah, kita bertujuankan benda ni ataupun Allah dan perkara ni, itu sah. Maksudnya sah. Lillahi rabbil alamin li rahmatihi wa li maghfiratihi wa li ridaihi, sah. Jadi kita pun maksudnya kita kena belajarlah. Kita kena belajar untuk tujuan itu. Kalau boleh tujuan kita solid Allah SWT, itu lebih baik. Ya kan? Kalaulah dalam tujuan selain daripada Allah tu, aku harap juga rahmat. Aku harap juga rahmatnya betul. Betul, boleh diterima. Boleh diterima. Okey? Aku harap juga keampunannya boleh diterima. Aku harap juga redha Allah SWT itu boleh diterima. Yang tak boleh diterima, aku harap pahala. Tak ada. Faham? Aku harap Tuhan apa-apa lagi lah. Murah rezeki, contohnya kan. Murah rezeki dan sebagainya. Itu tak kena. Dalam konsep tujuan itu tadi. Sebab itu bila munculnya amalan gitu, amalan gini, sebenarnya tak ada. Tak tahulah. Ada tok syekh pun depa duk ijazahkan amalan kaya, amalan jadi kaya. Amalan. Mai kok nak tu. Kita tak tahu. Tapi adalah kita duk tengok. Contoh. Okey, jadi benda ni pun ada dalam teks kitab kita tu. Allah akan redha dengan kamu dan kamu dijanjikan dengan segala rahmat, nikmat dan keampunan juga. Rahmat, keampunan, keredaan. Di sini dia tambah satu rahmat dengan nikmat. Tak apalah, kata nikmat tu kata kecil je. Okay? Baru kita masuk mai. Kemudian akan diberi suatu janji. Kemudian selepas itu maknanya. Kamu akan diberi suatu janji. Dan apabila kamu merasa puas hati. Siapa yang beri janji? Allah SWT. Ya. Yang kita tengok dalam Al-Quran, janji syurga, janji itu janji am dia panggil. Ya. Dia ada janji khas. Sesuai dengan peringkat orang-orang pilihan Allah SWT ni, dia ada 3, disebut 3. Khas, khawas, khawasul khawas. Ini berkaitan dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT. Ada orang khas. Ada orang yang dipilih Allah SWT itu posisinya khawas. Dan ada orang yang dipilih oleh Allah SWT itu posisinya khawasul khawas. Khawasul khawas maksudnya orang yang terlebih khusus. Itu adalah para Nabi Rasul. Ya. Kalau sisi maqamat itu adalah para anbiya lah. Para anbiya itu orang yang khawasul khawas.
Mereka adalah orang yang khusus di atas khusus. Sehingga dilimpahkan Allah SWT kepada mereka mukjizat. Kalau tidak diberikan mukjizat kepada mereka, nanti orang akan bertuhankan, orang akan tuhankan mereka. Orang akan tuhankan mereka. Jadi mukjizat itu antara lain adalah sebagai membezakan bahawa mereka ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Maksudnya begitu. Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang keduanya kita sebut tadi orang-orang yang khawas. Khawas terdiri daripada orang-orang salihin, syuhada, siddiqin. Disebut juga dengan aulia. Itu orang-orang yang khawas. Betul eh? Betul eh? Orang yang khawas. Khawas. Okey. Dan ada orang yang khas. Orang yang khas. Dan orang yang khas itu seluruh orang mukmin. Seluruh orang beriman yang benar imannya, yang betul imannya dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang mukmin pun ada yang benar, ada yang betul, ada yang salah, ya kan? Tak benar, iman tak betul. Jadi iman tak betul tu macam mana jadinya? Jadi fasik kah? Jadi munafik kah? Jadi syirik kah? Macam itulah. Okey. Jadi katanya, kemudian kamu akan diberi suatu janji. Allah akan memberi janji, berarti janji lebih tinggilah. Sesuai dengan kedudukan itu tadi. Kalau orang mukmin lah janji am itu. Tapi kalau orang yang khawas, dia ada janji tertentu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian khawasul khawas lagilah berdepan dengan hak-hak yang istimewa, ya kan? Dan apabila kamu merasa puas hati, apabila kita merasa puas hati, apa maksud puas hati di situ? Ngam. Puas hati maksudnya ngam. Apabila kamu merasa puas hati, ai ngam dengannya. Ngam dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Sama sajalah keadaannya. Orang mukmin yang khas, yang khawas itu pun, orang mukmin yang khas itu pun, dia boleh ngam dengan janji Allah, baru dia ikut, kan? Dia boleh ngam dengan janji Allah. Orang yang solat nanti dimasukkan ke dalam syurga. Orang yang tak solat nanti diazab dalam neraka. Dia boleh ngam dengan janji itu, dia solat. Ya. Kalau dia tak ngam, dia tak ada peduli. Lambat orang tak ada peduli apa-apa. Tak solat. Tak peduli apa, kita katakan begitulah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya mereka tak ngam dengan janji Allah SWT itu. Allah janji syurga, ya itu mungkin ngam semua orang. Tapi janji neraka tak ngam. Ngam ni maksudnya yang disuruh itu dilaksanakan, yang dilarang itu ditinggalkan. Itu maksud ngam. Ngam itu bukan ngam. Kalau ngam dengan yang dilarang, bukan kita. Ya, dia faham juga. Okey. Jadi katanya, dan apabila kamu merasa puas hati, ai ngam. Boleh tahu tak perkataan ngam macam tu? Ya kan? Dengannya, dengan janji tersebut. Dan sebarang tanda kehendak, ai keinginan. Kita pakai perkataan keinginan. Dan sebarang tanda keinginan ada didapati pada kamu. Maksudnya, kita masih ada keinginan-keinginan lain. Kita masih ada keinginan-keinginan yang mungkinlah keinginan itu sama ada menjurus kepada kita sebut ni lah. Sama ada menjurus kepada Allah atau rahmat atau keampunan atau redha ataupun keredaan, ataupun dia menjurus kepada lain daripada itu. Contoh keinginan yang menjurus kepada hal lain itu, ada orang yang selawat nak comel. Dia turun mengikut mana tak tahu, ada selawat untuk cantik. Jadi kita Pak Long kalau nak handsome, bacalah selawat tu, selawat untuk handsome. Jangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sallam. Kata mereka lah, dalil tak ada. Kata orang-orang yang taksub kot tu, ni dia fikir kot tu ni. Jadi dia kata ini zikir selawat untuk mencantikkan diri. Tak tahulah, mungkinlah tok guru dulu-dulu dia buat macam tu nak suruh.
Nak suruh orang selawat kan, nak suruh mereka selawat. Tidak, buat ni bukan dia tahu selawat pun, buat tak tahu, duk kira karaoke ya. Mungkinlah kan. Tapi kalau macam tu punya cara Tok Guru dulu, dia sah lah dari sisi dia. Mai kemudian ni, selawat nak segak ni tak sah. Tak tahu lah kita duk fikir, isu betul ke. Kita tak nak jalan. Tak nak jalan kan. Macam itulah kita cerita. Jadi termasuk di dalam apa yang kita sebut, keinginan tadi itu. Dan sebarang tanda kehendak keinginan ada didapati pada kamu. Maksudnya apa? Maksudnya kita mempunyai keinginan-keinginan yang lain. Masih mempunyai keinginan-keinginan lain selain daripada Allah, selain daripada rahmat, selain daripada keampunan, selain daripada keredaan. Mungkin kita teringin pahala, mungkin kita teringin syurga, mungkin kita teringin itu ini yang kita maksudkan, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Maka katanya, apa jadi? Maka kamu akan ditukarkan dari janji ini kepada janji yang lebih tinggi. Maka Allah SWT akan tukar, benar tu. Tukar dan tukar dan tukar sehingga kita yang berada di dalam lingkungan pilihan Allah SWT itu tadi akan memahami. Ya. Allah akan tukar sehingga kita memahami. Memahami apa? Memahami hak antara kita dengan Allah, memahami rahmat, memahami keampunan, memahami keredaan. Kita akan memahami bahawa ini lebih besar daripada pahala, ini lebih besar daripada syurga, ini lebih besar daripada apa saja. Kita akan memahami itulah. Allah akan ganti dan ganti dan ganti. Di sisi lain disebut sebagai salah satu bentuk Allah mengajar kita. Salah satu bentuk Allah mentarbiah kita. Salah satu bentuk Allah mengilmukan kita. Ada pun bahasa lagu tu. Antara yang menggunakan bahasa Allah mengilmukan kita adalah Jalaluddin Ar-Rumi. Itu kitab dia ada dalam kita punya maktabah kecil-kecil saja kitabnya. Apa nama? Al-Masnawi. Dalam maktabah kita ada banyak. Ada 3 ke 4 Masnawi. Okey. Maka kamu akan ditukarkan dari janji ini kepada janji yang lebih tinggi. Jadi Allah akan ganti. Sehingga kita sampai kepada memahami Allah, memahami rahmat, memahami keampunan, memahami keredaan. Bukan setakat memahami, ngam dengan rahmat, ngam dengan keampunan, ngam dengan keredaan dan ngam dengan Allah SWT sendiri. Ini bukan satu hal yang kita boleh sembang-sembang buat melawak dia kan. Ini hal yang serius, ini hal yang benar. Ada orang-orang yang ngam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukanlah tertarik dengan karomah itu bukan. Tapi kita nak abad kata bila ngam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah membuka seluruh kemuliaan itu kepada mereka. Jadi kita mungkinlah kita tengok pelik, tapi mereka tak ada pelik apa. Mereka dah ngam dengan Allah. Dia tak pelik apa. Itu. Okey. Dan katanya, dan kamu akan diberi perasaan cukup. Di sana nanti Allah SWT akan melimpahkan kepada kita perasaan cukup. Ai memadai. Allah limpahkan kepada kita perasaan cukup, perasaan memadai. Memadai dengan Allah, memadai dengan rahmat, memadai dengan keampunan, memadai dengan keredaan. Itulah, ya. Memadai dengan apa yang ada, memadai dengan yang halal, memadai dengan yang sah dan sebagainya lah. Dia memadai, dia akan bersikap memadai. Dia tidak akan bersifat berlebih ataupun melampau. Salah satu keburukan yang ada pada kita ni adalah berlebih-lebih dan melampau. Itu salah satu. Kan? Sehingga apa ya? Sehingga kita tak memadai lah dalam hidup kita ni. Tak memadai itu, tak memadai ini. Itu selalu terjadi pada kita kan. Dalam arti kata lain, kalau tak memadai berarti tamaklah kita. Hidup kita dengan ketamakan. Apa bukti ketamakan? Tak rasa cukup. Tak pernah cukup dengan itu, tak pernah cukup dengan ini, tak pernah cukup. Tetap mati gitu ya. Mati dalam keadaan yang tak pernah cukup. Tak pernah cukup dengan dunia. Tak pernah cukup dengan yang kita sebut. Satu sisi dunia. Satu sisi pahala, benda itu ini tak pernah cukup.
Memang tak pernah pun kita melihat sisi ini. Sisi kita tak cukup dengan Allah, kita tak cukup dengan rahmat, dengan keamanan Allah, tak pandang ni pun. Jadi kita nak jadi hamba yang yang memandang sisi ini. Kan? Sehingga kita cukup di sisi ini, cukup dengan Allah, cukuplah dengan rahmat Allah, cukuplah dengan keampunan Allah, cukuplah dengan keridhaan Allah. Tak perlu lagi kepada yang lain-lain yang kita cerita, tak perlu pun. Ya. Apalagi dengan mata benda dunia, begitulah maksudnya. Cukuplah kita boleh duduk macam ni, cukuplah kita boleh makan macam ni, cukuplah kita boleh belajar macam ni, cukuplah. Maksudnya begitulah. Ya. Tak ada lah kita sentiasa ada ketamakan yang menyebabkan kita sibuk dengan ketamakan kita itu. Perasan tak Ina? Orang kalau sibuk nak lawa, dia duk fikir lawa, dia akan sibuk dengan lawa tu, betul tak kan? Orang habaq kata makan kunyit, dia cari kunyit nak makan. So orang habaq kata makan akak betik, dia ambil akak betik nak makan. Orang habaq kata makan pokok manggis tu, dia pergi gigit pokok manggis nak makan. Sebab dia akan sibuk untuk nak bagi segak, betul tak kan? Macam tu ya. Cuba dia memadai. Dia hilang ketamakan tu. Hilang kerakusan, hilang ketamakan. Konsep yang sama kalau kita bawa mai dalam urusan rohani kita dengan macam tu lah juga. Kan? Sama aja. Okey. Jadi itu maksud dia. Dan kamu akan diberi perasaan cukup. Berarti Allah yang melimpahkan kepada kita perasaan ataupun rasa cukup. Rasa memadai. Dan lepaslah kita daripada ketamakan. Ya. Ketamakan diri. Perasaan cukup diri sendiri. Cukup dengan diri sendiri. Itu satu. Koma situ kan? Koma kan. Kemudian, dan pintu ilmu. Dan Allah SWT akan menjadikan kita, Allah akan membuka kepada kita pintu ilmu tu. Dan pintu ilmu akan dibuka untuk kamu. Allah akan buka kepada kita pintu ilmu. Ilmu yang mana? Kita duk mengaji ilmu dah ni tak? Maksud ilmu di situ adalah ada yang sebut ulumul a'la. Itu istilah. Ada yang menggunakan istilah. Allah akan buka kepada kita, disebut ulumul a'la. Apa maksud ulumul a'la? Ulumul a'la. Ilmu, ulum berarti ilmu, a'la artinya tinggi. Allah akan buka kepada kita. Bila Allah buka ilmu yang tinggi ini, ilmu inilah yang akan membezakan kita dengan peringkat-peringkat yang kita sebutkan tadi. Ilmu ni kalau kita duduk di peringkat khas, ilmu ini akan membezakan kita dengan orang awam. Kalau kita duduk di peringkat khawas, ilmu ini akan membezakan kita di antara dengan orang khawas, orang khas dan orang awam. Begitulah. Kan? Kita tak beranilah cakap sampai khawasul khawas. Ada juga orang cakap di kalangan orang biasa pun ada khawasul khawas. Itu kita tak pelik lah, kita boleh terima lah. Cuma kita nak mengandaikan sisi pandang yang kita sebutkan tadi. Kalau Allah buka kat kita ilmu, di kalangan orang awam, kita akan lebih tinggi daripada mereka. Bukan kita kata, Quran yang kata, Allah yang sebut benda itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kami mengangkat darjat orang-orang yang beriman berbanding orang yang tidak beriman. Kan? Dan Allah mengangkat dan kami mengangkat darjat orang beriman dan berilmu. Jadi berarti orang yang berilmu itu darjatnya lebih daripada orang yang beriman. Ya kan? Macam itulah maksud yang kita duk sebut tadi ni. Allah SWT akan buka kepada pintu ilmu, buka kepada kita pintu ilmu yang menyebabkan kedudukan kita di sisi Allah SWT lebih daripada kebanyakan orang lain. Begitulah. Masya Allah. Katanya, dan pintu ilmu akan dibuka untuk kamu. Bila Allah buka pada kita pintu ilmu, ilmu ni menjadikan kita faham. Itu je sebab ilmu ni nur. Ilmu ni cahaya, ilmu ni
Al-Quran yang menyebut Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah keluarkan kita daripada gelap kepada cahaya. Antara tafsiran ayat berkaitan dengan gelap dan cahaya itu, gelap adalah gelap jahil. Ataupun yang selain menyebut gelap kufur. Sedangkan cahaya itu adalah cahaya ilmu, lawan jahil tadi. Ataupun cahaya iman, lawan kufur itu tadi. Itu cahaya. Jadi, bila Allah buka kepada kita ilmu, pintu ilmu akan dibuka untuk kamu. Allah buka kepada pintu ilmu kepada kita, menyebabkan kita nampak. Menyebabkan kita terang, jelas kepada kita apa-apa yang menjadi tuntutan, khususnya terkait dengan kerohanian yang sedang kita bincang lah. Jadi kerohanian yang kita faham takat ni, tak makan tak boleh. Mana boleh hidup tak makan. Itu kerohanian yang kita faham takat lah. Kan? Tapi sampai satu peringkat, makan ni sebab alatnya pun tak ada apa pun. Kan? Sampai Nabi pun pesan kata, makan, lepas tu keluar empat. Kan? Jadi di dunia ni macam hampa keluar tu ya. Itu ada hadis kan? Ada hadis Nabi SAW menyebutnya. Dunia ni tak lebih pada empat keluar daripada apa yang kita makan itulah. Berartinya tai lah. Kan? Keluar tu nama dia tai. Tak ada orang nak pun nama mah dah. Yang keluar tu berlian tu. Mana ada, tak ada pernah ada. Nah, macam itulah dunia, kata Nabi SAW. Di keadaan yang lain, Nabi berjalan dengan sahabat, tiba-tiba nampak bangkai anjing. Kan? Nabi SAW tunjuk, tahu apa dia tu? Tahu apa dia tu? Begitulah kurang lebih. Sahabat kata, anjing wahai Rasulullah. Anjing yang mati, bangkai anjing. Nah, Nabi SAW jawab tu, tu macam tu dunia. Ya kan? Jadi apa yang disebut oleh Nabi SAW ini, kalau kita bincang dalam konteks kerohanian, orang yang Allah buka ilmu kerohanian ini, baru dia nampak benda tu. Kalau Allah Ta'ala tak buka kerohanian, habang kata dunia ni bangkai, dunia ni tai, hang ni pelik ni, jangan, kan, dia boleh label kita ni macam. Kita mampu lah. Kan? Bahkan kalau puak ni kalau ada Nabi ada, kalau ada Nabi kata lagu tu, dia kata, apa mamak dia kan kata tu. Padahal Nabi memaksudkannya pada satu sisi orang-orang yang kerohanian itu duduk berada di sisi ni. Kan? Para sahabat adalah orang pilihan Allah. Sebab itu Nabi bercakap dengan para sahabat macam tu. Kan? Jadi para sahabat faham je bila Nabi habaq kata, tu dunia. Kalau Nabi tak habaq, Nabi tunjuk macam tu, para sahabat faham sebab mereka adalah orang-orang yang khawas. Orang-orang yang Allah buka kepada mereka ni pintu ilmu. Sehingga seluruh alam semesta ini menjadi majaz. Seluruh alam semesta ini, kan, yang kita sebut sir alami, sir nafsi itu. Jadi kita guna istilah seluruh alam semesta ini menjadi majaz, menunjukkan hak Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. Begitu kan. Kita ni seluruh semesta alam ni tak jadi majaz pun kepada kita, menunjukkan kepada kita Allah yang Maha Agung. Duk nampak macam tu ya kan. Beza puak tu baik, puak ni jahat. Puak tu ya beza kita. Puak tu isap gam, puak ni isap cabu, puak ni isap puak daun. Beza kita puak tu ya. Kan? Tagih macam. Okey. Dan katanya, dan kamu pun disinari bila Allah bagi kepada kita ilmu, Allah buka pintu ilmu kepada kita, dan kamu pun disinari dengan pengetahuan. Selesai lah, dah cakap tadi. Berarti Allah limpahkan kepada kita ilmu untuk memahami. Ilmu untuk memahami rahsia-rahsia ketuhanan. Itu tujuan Allah buka mat kita tu. Itu yang saya sebut tadi, dia beza. Lah pun kita. Orang reti dengan orang tak reti beza. Kan? Dia beza. Keadaan apa pun lah, dia akan beza. Apalagi dalam konteks kerohanian kita duk cakap ni, pun dia beza satu taraf kepada satu taraf. Dia beza. Cuma beza tu disedari ataupun tidak disedari lah kan. Kalau kita sedar, kita sedar. Maksud sedar di situ adalah kita dituntun oleh ilmu, kita kan tahu lah. Kita kan tahu. Okey. Jadi katanya apa? Dengan ilmu tadi,
Allah akan limpahkan kepada kita pengetahuan untuk memahami rahsia-rahsia ketuhanan. Nah, ada pun perkataan rahsia ketuhanan ni, kita dah sebut awal lagi, sir alami. Sir tu rahsia lah. Kan? Rahsia ni merujuk kepada makna tak semua orang tahu, tu orang panggil rahsia. Kan? Rahsiakan benda ni, Jangan sampai orang lain tahu tu maknanya. Kan? Tapi perkataan rahsia itu sendiri merujuk kepada makna sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Itu definisinya, itu panggil rahsia. Kan? Kita memang rahsia, tahu sebut rahsia. Apa rahsia? Kita pun tak tahu. Definisinya macam itulah. Jadi rahsia, yang namanya rahsia itu ialah sesuatu yang tersembunyi. Yang namanya rahsia itu sesuatu yang perlu ditutup, tertutup dan sebagainya, itu rahsia. Okey, sehingga Allah SWT buka kepada kita ilmu untuk memahaminya. Jadi Allah bilang Ta'ala buka, kita faham. Macam sahabat lah. Macam kita sebut sahabat Nabi tadi. Allah buka kepada mereka sebab mereka adalah golongan-golongan khawas, kita katakan begitu. Allah buka depan. Nabi kata aku tu, dia faham lah. Nabi kata dunia ni macam anjing tu, macam makan anjing. Dia tak suat air banyak, saya faham. Macam itulah kan. Bila Nabi kata dunia ni tak lebih daripada apa yang keluar daripada perutmu. Sahabat faham lah. Berserta dengan mereka punya hati yang kuat. Semuanya kita katakan begitulah. Jadi mereka faham tak ada hal apa pun. Itu yang kita duk kalau kita sebagai orang biasa kita pelik macam mana Abdul Rahman bin Auf ni boleh pergi segala kata dia. Kan? Kemudian boleh infak hari-hari dia jamu makan orang Madinah. Orang masuk Madinah dia jamu makan, dia buat satu macam kedai khas dia, restoran khas. Macam itulah kan. Siapa-siapa daripada luar ni boleh main makan percuma di tempat dia. Itu ada riwayat dia. Kan? Makan di kedai dia free lah. Orang Madinah ni siapa susah bayar makan. Tapi para sahabat Nabi ni mereka jenis orang sedang. Aku tak susah aku nak pergi makan free. Buat apa? Dia macam tu. Kan? Sama lah. Aku tak layak menerima zakat. Aku nak terima zakat buat apa? Dia macam tu para sahabat. Dia berbeza dengan kita hari ini. Kalau kita hari ini kan, kalau ada kedai free. Siapa makan free? Pakai makan free semua. Ada duit pun dia kata dia tak ada duit. Ni kan. Tu beza. Beza orang khas dengan orang khawas dengan orang khas. Kita ambil perantaraan itulah. Okey. Kemudian katanya, dan kamu akan merasai bertambahnya. Ketika rahsia Allah SWT, rahsia ketuhanan itu difahami. Satu sisi lain, kenapa kita perlu memahami rahsia ketuhanan? Itulah yang mengikat, menambat kita. Memahami rahsia ketuhanan dalam susunan kerohanian, rohani kita tu kan. Sirah alami, sir nafsi, tujuannya adalah cerminan. Dia menjadi cermin kepada kita untuk kita memahami Tuhan itu. Dan apabila kita memahami Tuhan, inilah yang akan mengikat kita dengan Tuhan. Faham tak itu? Sama ada secara rohani maupun secara jasmani itu sendirilah. Yang mengikat kita dengan Tuhan secara rohani dipanggil hubungan. Itu istilahnya. Yang mengikat kita secara jasmani dipanggil perhubungan. Dua-dua istilah ni kita duk main, dia duk bumpang-bumpang. Sentiasa. Supaya kita dapat melihat sisi-sisi ilmu lah khususnya. Begitu. Tapi sifatnya tetap yang mengikat kita. Ya. Dalam hubungan dengan Allah, dalam hal dengan Allah SWT, yang mengikat kita itu namanya hubungan dan perhubungan. Tali yang digunakan untuk mengikat kita itu dipanggil tasdik. Itu kan? Sebab itulah Walid majaskan dalam usul tasdik adalah tali supaya kita memaham, kita faham situasi-situasi lain. Ya, itulah dia. Okey. Masya Allah. Dan kamu akan merasai bertambahnya hal atau keadaan kerohanian kamu. Kita akan rasalah bertambah rohani kita, meningkat rohani kita. Kita rasa tu macam mana? Siapa orang rasa badan dia gemuk? Kalau duduk dia gemuk, dia tak rasa badan itu bergemuk, berat berlebihan, dia tak pernah rasa pun. Berarti orang ni dia
terdedah kepada macam-macam masalah. Ya, kan? Tapi kalau duduk dia tu dia peka. Kan? Aku berasa lain macam badanku ni. Aku makan lebih sangat aku. Contoh. Dia duduk peka macam tu. Orang ni dia akan save banyak benda lah dia kan. Dia akan selamat banyak benda lah. Selamat dari penyakit injil manis. Dia selamat dari penyakit urat. Dia selamat macam-macam penyakit lah. Ini pederas tak ada kira. Pukul 3 pagi tutup Masjid Lemak. Contoh ya, ini contoh. Bukan ada kena-mengena dengan hidup maupun telah mati. Contoh saja kan. Okey. Contoh aja saya sebut contoh lah. Jadi, kalau kita memahami jasmani kita, fizikal kita, kita akan memahami lah apa yang kita perlu buat tu kan. Kita memahami fizikal kita. Aku ni duk sakit orat. Sakit siatika ni, tak boleh makan benda ni, tak boleh makan benda tu. Terus duk makan lah. Tak apa dia. Contoh dia kan. Tu sebab kita memahami fizikal kita. Tapi kalau kita tak faham fizikal kita, kan? Benda hak sensitif dengan sistem kita pergi duk kena dia. Ngeliat bangkit pergi. Macam kita malam kita makan kambung. Contoh dia kata kan. Contoh. Itu kan. Semalam makan buah dokong. Tak tahu, saya tak makan kambung, dia tengok buah dokong ada. Dia tahu pergi buah dokong tu. Ada itu. Ada itulah. Buah dokong kalau duk makan banyak, dia boleh tawai kita kan. Bangkit. Tu. Bukan salah buah dokong tu. Orang kita tu yang karut. Tapi maksudnya kita mengenali fizikal kita. Kita mengenali fizikal kita. Aku tak boleh makan benda ni, aku tak boleh makan benda tu. Macam ni. Saya tak boleh makan MSG. Kalau kena MSG, dan saya nak cari. Contoh. Jadi kita tahu benda-benda macam ni. Jadi, bila kita tahu, kita alert lah. Kita pun jagalah. Aku tak mau. Macam Pak Long. Dia tak makan ikan bilis. Ada ikan bilis pun dia letak tepi. Walaupun ikan bilis tu sedap, bukan main. Kan? Tiap Pak Long kan? Sekalipun ikan bilis tu digoreng oleh janda yang lawak, tetap tolak tepi. Tak mau ikan bilis. Kan? Pasal apa? Pasal Pak Long alert lah. Pak Long tahu dia punya masalah dia. Apa masalah Pak Long? Kalau makan ikan bilis, sekali muka jadi merenyam, jadi... Bukan Pak Long merenyam. Kulit jadi merenyam, ya kan? Kulit jadi merenyam. Merenyam tu tua tak merenyam dah. Ada merenyam tak? Alhamdulillah. Jadi dia Pak Long boleh. Abang Rizal pula dia Allah apa nama ni? Allah apa dia? Allah potasium, kan? Dia Allah potasium. Jadi orang abang jangan duk makanlah segala udang galah tu tinggal kat kami. Dia nak balun udang galah juga. Maknanya dia tak tahu kata potasium dia tu problem. Dia akan jadi gitulah. Jadi sebab dia tak tahu, dia terdedah kepada risiko yang macam-macam. Sebab Pak Long tahu tentang fizikal Pak Long terjaga daripada risiko yang bukan-bukan. Macam itulah. Jadi samalah konsep dia. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmu pengetahuan kepada kita, terbuka rahsia-rahsia ketuhanan, menyebabkan kita pun tahu, kita pun faham, kita terselamat banyak benda terkait dengan rohani ini. Sebab bahaya rohani lebih besar daripada bahaya jasmani. Ini understanding, ini pemahaman orang-orang kerohanian. Bahaya rohani ini dia boleh menyebabkan kita putus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia catat dua benda. Dia boleh memutuskan hubungan dan perhubungan. Kita ambil ingat yang ni. Ya. Dia boleh putuskan namanya hubungan. Ini selalu kita sebut. Berkait dengan rohani. Dan dia boleh putuskan perhubungan. Ini berkait dengan jasmani. Dia boleh putus yang ni. Yang faham orang kerohanian, kalau putus yang ni kak, tak pakai apa kita. Faham orang kerohanian macam tu lah. Sesuatu yang sangat bahaya kalau kita putus hubungan dengan Allah. Dia faham macam tu. Orang kerohanian ya, kita cakap orang kerohanian. Kita orang kerohanian lah. Berbanding dengan orang biasa-biasa ni, dia tak fikir apa pun. Bahkan jadi murtad pun dia tak kisah pun.
Itu kan. Kita tak boleh lah macam tu. Kita kena jaga, kita kena berhati-hati supaya terpelihara terus kita hubungan kita dengan Allah, perhubungan kita dengan Allah. Jadi kalau jaga daripada jaga daripada apa? Jaga daripada sesuatu yang boleh merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Okey. Kemudian katanya dan kamu akan merasai bertambahnya hal. Itulah yang kita sebut. Hal itu kalau kita belajar dalam maqamat, hal ada dua, hal rohani, hal jasmani tu. Kita akan bertambah hal rohani kita, bertambahlah hal jasmani kita. Bertambah baik hal rohani kita, bertambah baiklah hal jasmani kita. Begitulah maksudnya. Ya. Atau keadaan kerohanian kamu. Di musannif pun sebut keadaan hal rohani. Jadi dalam hal rohani itu kita dah belajar dah. Ya, ini garis hal rohani, ini garis hal jasmani. Okey? Jadi perkembangannya di sini akan mempengaruhi di sini. Perkembangannya di sini akan mempengaruhi di sini. Perkembangannya di sini akan mempengaruhi di sini. Begitulah selanjutnya akan mempengaruhi di sini. Jadi konsep yang betul telah berlaku. Betul rohaniah kita berkembang, rohaniah kita akan berkembanglah jasmaniah kita. Elok rohaniah kita, eloklah jasmaniah kita. Itulah konsep yang paling betul. Ya, konsep yang membebaskan kita daripada syirik dan munafik. Konsep betul jasmani, rohani tak betul pun tak apa, itu munafik. Ya, dalam konteks kerohanian itulah munafik. Ya, mukmin mesti betul rohani, mesti betul jasmani, itu mukmin. Kan? Kalau kita sebut mukmin ni konsepnya plus-plus. Dulu kami belajar macam inilah. Ini mukmin. Kalau ni apa ni dipanggil? Dipanggil minor. Tolak campur. Itu munafik. Ya. Syirik ataupun kafir ni dia minor. Kami guna kod ni masa belajar dulu. Tak tahu syekh kami tiba-tiba dia main angin nampak tu dia guna kod macam ni. Ya. Dia pelbagaikan. Jadi dapat fahamlah kami pun macam ni. Jadi macam itulah. Jadi bertambahlah kita akan merasa bertambahlah hal ataupun keadaan kerohanian kita. Maksud bertambah itu dia naiklah daripada daripada sisi ini kepada sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, dan setiap satu posisi itu ada rasa yang berbeza. Kalau tanya Walid pun tak tahu nak cakap lah. Masing-masing lalui, masing-masing akan tahu lah. Contoh, kita jadi orang yang bertaubat, rasa dia berbeza. Maksudnya mempengaruhi rasa itu adalah sedak diri kita tu. Itu sebab kenapa ada orang yang dia angkat tangan, ya Allah ampunkanlah dosa aku, dia menangis. Dia terus jadi menangis sendiri-sendiri dia. Bukan dipaksa-paksa. Sebab dia berada di posisi kerohaniannya di situ. Apa? Kalau posisi taubat macam ni, kalau posisi syukur macam ni, kalau posisi sabar macam ni, kalau posisi zuhud macam ni. Jadi dia ada keadaan dia tersendiri dan bersifat masing-masing. Begitu. Ya. Tinggal lagi kita lah. Kita melaluinya ke tak, mana tu kita tak pastilah. Sebab satu yang melalui itu orang khas. Berarti orang mukmin yang awam. Mereka ni dalam keadaan yang entah begitu. Lagi satu mukmin yang khawas. Mereka melaluinya dalam keadaan yang peka. Ni sebab ni sebab tu, ni sebab tu. Begitu keadaannya. Kan? Jadi selebihnya terserah kita lah. Jadi dari segi wajar, kita sangat wajarlah jadi mukmin yang peka itu. Baru kita tahu ni pasal ni, tu pasal itu, ni pasal ni, tu. Makan yang ni jadi macam tu. Minum yang ni jadi macam ni. Lebih baiklah macam tu. Daripada kita tak tahu apa dia kan. Okey. Kemudian katanya selanjutnya kamu mendapat pangkat kerohanian yang tinggi. Selanjutnya Allah menganugerah. Mendapat ni siapa yang bagi? Allah Subhanahu Wa Taala lah yang bagi. Apa yang dia bagi? Pangkat kerohanian yang tinggi. Pangkat kalau diterjemahkan kepada Melayu sendiri maknanya kedudukan. Ya kan? Pangkat itu rank. Di pangkat itu, rank itu menunjukkan kedudukan, begitu kan? Calik 3. Jadi menunjukkan kedudukan dia sebagai sarjan. Kan? Tak ada calik crown di atas ni, menunjukkan dia sebagai apa, gitulah. Jadi itu dipanggil pangkat.
Jadi pangkat itu menunjukkan kedudukan. Jadi katanya selanjutnya kamu mendapat pangkat kerohanian yang tinggi. Berarti Allah bagi kepada kita pangkat kerohanian yang tinggi. Tinggi ini bukanlah merujuk kepada hak di atas ni dah. Tinggi itu maksud dia di atas dia. Itu maksud tinggi. Katakan kita datang daripada awam, katakan. Kan kedudukan kita awam asalnya. Awam lah. Kedudukan awam. Jadi bila tinggi itu, meninggi itu berarti dia naik di atas lah. Berarti naik di atas dia. Nanti lebih tinggi daripada ini, naik atas dia lagi. Begitulah. Itu dipanggil maqamat. Ya. Perkataan maqam datang daripada perkataan takwim. Takwim itu merujuk kepada makna perkembangan. Jadi setiap yang namanya perkembangan merujuk kepada semakin ke atas dia, semakin baik. Begitulah maksud perkembangan kan. Okey. Jadi Allah akan menganugerahkan, Allah akan bagi kita kedudukan kerohanian yang tinggi. Kalau ditanyalah, kalau dibincang secara halus lah, apa penting kedudukan kerohanian yang tinggi? Jawabnya penting kan? Jawabnya penting. Sebab rohani yang kita namakan hubungan, ini tinggi, rohani ya, perlu tinggi karena sejauh dia tinggi, dia mempunyai daya tanggap dan daya cerap yang lebih baik. Itu maksudnya. Kan? Jadi dia macam volume. Kita katakan volume itu kan, semakin tinggi berarti semakin kuat. Kan? Kalau dia rendah, dia duduk di sini, kata sini, dia punya ukuran dia katakan. Dia punya ukuran dia. Jadi kiraan dia 1, nombor 0.1 sampai kiraan di sini kita 20 katakan. Jadi kalau volume itu naik sampai ke 20 itu berarti maksimum lah. Maksimum ni kalau kata sound ni boleh pecah. Boleh pecah telinga kita kan, maksimum. Jadi keadaan ini samalah dengan keadaan kerohanian yang sedang kita bincang ni. Kurang lebih macam itulah maksud dia. Jadi kalau dia punya ukuran yang ni duduk tinggi, berarti dia lebih baiklah. Kalau macam ni Aina, dengan Hajar, suara tak dengar. Volume dia 01. Tak dengar. Jadi sekarang ni Walid nak kena bina Hajar dengan Aina ni bagi suaranya jadi ke 15. Tak boleh pergi sampai 20, tak boleh. Ni pekak dengan Walid pula. Tocek. Oh, tak boleh. Yang tu tak boleh. Kan? Jadi kita bina bagi sampai 15 sudah. 15 itu berarti apa jawapannya ini? Ini ialah itu memadailah. Konsep yang sama lah kita bawa dalam apa disebut pangkat kerohanian yang tinggi tadi ni. Bila volume kita sebut istilah volume lah, pinjam lah. Bila volume kita duduk di 15, berarti yang bawah-bawah ni cover habis semua. Betul? Kalau duduk sampai 20, berarti semua ni cover habis semua. Faham tak? Makna dalam konteks kerohanian ni kita kata pandangan, kita nampak semua benda. Itulah, duduk di atas. Bila kita duduk di tempat tinggi, kita nampak semua di bawah tu. Tapi kalau kita duduk di bawah ini, kita tak nampak apa-apa. Atas pun kita sayuk, bawah pun kita tak nampak apa. Level sama. Itu beza dia dalam konteks kerohanian. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Kan? Okey. Kemudian kata musannif lagi. Dan kamu akan diberi rahsia-rahsia ketuhanan. Musannif mengulanginya. Dan kamu akan diberi. Tadi dibuka ya. Tadi dibuka kan. Pintu ilmu akan dibuka tu. Dan kamu pun disinari dengan pengetahuan, dapat ilmu. Untuk memahami rahsia-rahsia ketuhanan. Sekarang diberi. Bukanlah ada perbezaan pun istilah itu. Cuma kita tahkikkanlah dalam konteks kerohanian. Dibuka kemudian diberi. Ya kan? Buka pintu. Silalah masuk. Ada beza tak? Ada beza kan? Dia buka pintu. Apakah buka pintu itu berarti sila masuk? Tak. Kita yang duduk langgar ikut dan tu, betul tak kan? Tapi dalam konteks kerohanian, tertib dia, disiplin dia, buka pintu, silalah masuk, baru betui kita masuk. Jelas? Dalam konteks kerohanian itu, Allah buka kita pintu. Allah jemput kita masuk.
baru kita masuk. Dia kita akan boleh buat sendiri. Kalau buat sendiri tak nak jadi, murung. Allah, buat khusyuk. Membohong lah. Tak nak khusyuk lah. Itu pasal kita buat sendiri. Betul? Kalau Allah bagi kat kita, tak ada hal apa yang pelik pun. Tak ada hal apa yang pelik. Jadi beza dia tu. Jadi samalah istilah kita Allah bagi dengan Allah jemput tu samalah. Boleh faham tak? Tu. Okey. Kemudian katanya, dan akan diberi rahsia-rahsia ketuhanan. Allah bagi rahsia ketuhanan tu kat kita. Masya Allah. Dadamu lapang katanya. Ketika Allah membuka kepada kita hal-hal tadi lah kan. Kemudian Allah bagi rahsia ketuhanan kepada kita. Dadamu lapang. Dada lapang di sini bukanlah maksud sadu. Dada lapang di sini maksudnya tak serabut. Kita menjadi orang yang tak serabut, tak semok. Dan orang kita pun guna itu kan. Kita pun guna istilah berlapang dada. Apa maksud dah berlapang dada? Apa maksud itu? Berlapang dada ni apa maksud dia? Tenang lah kan? Tenang, relax. Allah akan bagi kita bila kita memahami rahsia Allah, dadamu lapang. Berarti kita jadi tenang, kita jadi damai, kita jadi tenang. Lidahmu petah berkata-kata, cakap kita pun jadi betul. Petah di sini maknanya betul, maknanya cakap betul. Tak adalah cakap merapu, meraban. Rupangan maruf tu ya pun. Merapu, maruf. Contohnya itulah, lidahmu petah berkata-kata. Berarti cakap kita jadi betul. Kalau ilmu, ya ilmu. Kalau pengajaran, ya pengajaran. Itu kan? Tak ada nak merapu, merepek. Sak cakap elok, sak cakap merapu, sak cakap elok. Contoh kita katakan. Lagi? Dan ilmumu tinggi. Ilmu kita tinggi. Apa maksud ilmu tinggi tu? Yalah. Macam Walid dah bagi contoh tadi. Bila daripada 01 naik sampai 15. Berarti 15 itu lebih tinggi daripada 01, 02, 03, 04, 05. Sampai 15. Kalau kita naik sampai 20. Berarti 20 itu lebih tinggi daripada 15 itu tadi. Itulah maksud ilmu tinggi itu. Kan? Sehingga kita melihat sisi-sisi yang orang yang di tahap 15. Dia melihat sisi-sisi bawah 15. Tapi kalau dia di tahap 20, dia melihat sisi-sisi habis semua ni. Macam itulah ilmu yang tinggi tadi. Ilmu itu menyebabkan kita mampu dan dapat dan mampu melihat seluruh sisi-sisi hubungan dan perhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita kata ilmu Allah Taala ni maha luas. Bila dia maha luas, hak kita duk tengok lah ni bukan beda kita ya pun. Dan beda kita pun tak apa nak sempurna tak ada kan, beda kita pun. Sehingga Allah SWT buka kepada kita hak maha luas itu, kita tengok-tengok. Ini dia yang kata Allah Subhanahu Wa Taala Tuhanku. Kan? Macam mana Allah bercakap macam mana Nabi Ibrahim cakap dekat Namrud. Macam mana Nabi Musa bercakap kat Fir'aun, macam itulah. Kan? Dia tunjuk ni langit ciptaan Tuhanku. Mungkin Fir'aun tak tipak, dia kata aku. Tapi Nabi Musa sebagai seorang Nabi, orang yang khawasul khawas, dan dia tunjuk langit dalam pengertian yang langit itu mempunyai banyak ilmu, mempunyai macam-macam pengetahuan yang kalau kita nak teliti, kalau kita nak pandang, kalau kita nak kaji. Faham tak? Yang itulah. Jadi kesimpulannya, apapun yang terkait dengan kita sebut tadi pengetahuan kerohanian ini menyebabkan kita nampak hak Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah itu kita nampak. Itu yang pentingnya tu. Okey. Jadi katanya dan ilmu yang tinggi, jadi tinggi rendah ilmu ini terkait dengan kefahaman kita lah, sejauh mana kefahaman kita yang diizinkan oleh Allah SWT. Kemudian katanya, dan kamu cinta kepada Ilahi. Yang paling penting ialah kita sampai kepada feel. Kita sampai kepada feel cinta. Itu paling penting. Ya. Sebab level hati, Allah jadikan, Allah sebut dalam Quran pun ayatnya. Walid payah nak baca. Fi qalbayna fi jawfih itu. Ayat awal selalu lupa. Allah jadikan hati kita ni satu ya, untuk diisi dengan Allah.
Kan? Telinga Allah bagi dua, mata Allah bagi dua, hidung Allah Ta'ala bagi dua lubang hidung. Tutup satu-satu lagi boleh pakai. Kan? Apa semua Allah Ta'ala bagi dua belakang. Tapi hati Allah Ta'ala bagi satu. Dan hati yang satu itu untuk diisi dengan Allah SWT. Demikianlah kefahaman orang-orang kerohanian. Ya kan? Jadi, bila cakap kata hati itu, satu untuk diletakkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka level hati, itu kita sebut istilah kita ya, kaitannya. Level hati itu dibahagi kepada dua. Nak bagi 4 pun tak apa, nak bagi 2 pun tak apa. Ya kan? Cinta dan kasih, sayang dan suka, itu kan? Dibahagi, kita baca daripada atas turun ke bawah. Itu level hati kita lah. Kita larat nak bangkit, tulis tang ni ya. Contiang tang ni. Okey, kita tulis 1, suka. Kerap kita tulis benda ni ya. Mudah-mudahan Allah bagi kita ilmu. 3, kasih. 4, cinta. Jadi bahagi kepada 2. Yang Walid sebut 2 tadi inilah. Dibahagikan kepada 2, A, B. Betul, A, B. Jadi cinta, kasih cinta ini untuk Allah, untuk Rasul, untuk agama. Rasul dikait dengan agama langsung lah. Begitu. Dan untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah dan Rasul. Jadi level hati kita sepatutnya kasih dan cinta. Sepatutnya. Jadi lain daripada Allah dan Rasul, lain daripada agama, berarti makhluk, benda, hal dan perkara. Kita nak tabit begitu ya. Makhluk, benda, hal dan perkara. MBHP, makhluk, benda, hal dan perkara. Hati kita, level hati kita dia sebatas ni lah, sebatas sayang dan suka saja. Begitu, dia tak boleh sampai kasih dan cinta. Tak boleh, dia akan merosakkan kita. Dia akan menyebabkan kita jadi syirik, jadi munafik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada sedang tak sedang dalam konteks kerohanian, kita kena faham macam tu lah kan. Berapa ramai orang yang jadi munafik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pergi main tu, buat main tu, pergi buat itu, buat ni, boleh dengan duit yang begitu banyak. Tapi bila datang orang minta sedekah kat dia, dia maki-maki orang. Dia bagi RM2 pun dia berkira macam dia bagi juta. Padahal dia pergi buang merapu tak tahu hala tu beribu-ribu, dia tak ada hal apa-apa. Ya kan? Itulah maksudnya munafik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat main, jangan buat mudah benda tu. Jadi dia buang dalam keadaan yang sia-sia, dia tak ada hal apa-apa. Bila benda sabit dengan Allah, dengan Rasul, dengan agama, dia berkira piang, contoh. Itu sama ada benda tu makhluk, benda, hal dan perkara. Tak boleh. Kita tak boleh bawa. Kita tak boleh lebihkan dia. Lebihkan dia, kita jahanam. Kita jadi munafik. Kita akan jadi syirik. Itulah maksudnya tu. Kan? Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Okey, kemudian katanya, dan kamu cinta kepada ilahi, cinta kepada Allah lah. Sampailah hati kita kepada level cinta. Begitulah maksudnya. Kalau ditanya apa model, siapa yang menjadi model cinta kepada Allah? Nabi kita. Nabi cinta kepada Allah, sebab itu disebut Habibullah. Habibullah, Nabi itu adalah kekasih Allah. Allah adalah kekasih bagi Nabi. Itu istilahnya. Kan dia ada 3 perkara, 3 istilah besar. Rasulullah, Nabiullah, Habibullah. Kata Habib itu merujuk kepada kekasih lah. Cinta menyintai itu. Jadi kalau ditanya apa posisi, apa levelnya hati Nabi terhadap Allah, terhadap agama, posisinya adalah cinta. Itu yang kita sebut cinta. Kasih cinta, kita baca sekali lah kan. Kita kasih cinta kat benda, kat orang, makhluk, benda, hal dan perkara. Itu selalu terjadi. Kat Allah Ta'ala tak ada feel apa pun. Tanya kasih, tanya cinta. Bohong lah. Tak mungkin sampai kepada kasih dan cinta. Melainkan orang yang memahami kerohanian. Sebab kasih dan cinta tu dia kena lalu jalur kerohanian. Dia bukan boleh celapak buta rare tu ya. Dia tracknya, dia ada apa.
Okey. Kemudian katanya, kamu pun dikasihi oleh semua orang. Bila kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini bahagian daripada implikasi lah. Implikasinya ialah kamu pun dikasihi oleh semua orang. Ayat ni macam janggal, betul lah. Maksud yang kasih kepada kita adalah orang yang semacam dengan kita, perjalanannya, kerohaniannya, mereka akan kasih lah. Orang yang bercanggah tetap dia bercanggah. Jadi perkataan semua orang di situ adalah orang-orang kerohanian maksudnya. Orang yang seperti kita. Orang kerohanian seperti kita. Dia tahulah nak kasih, nak sayang sama-sama dia. Kan? Kalau orang luar daripada kerohanian, dia join dalam kita. Dia masuk dalam kita. Dia pun nak kasar pelik juga tengok kita ni. Macam itulah. Ya? Sebab orang yang akan mengasihi kita nantinya adalah orang-orang kerohanian. Begitulah. Katanya, kata musannif dilanjutkan lagi, manusia dan jin dan lainnya. Lain makhluk di dunia ini dan di akhirat. Manusia kah? Manusia yang seperti kita lah, yang arah tujuannya sama. Ya? Dan jin pun sama lah seperti kita, yang arah tujuan dia sama. Kan? Jin pun lebih bagus daripada kita setengah-setengahnya. Kan? Tujuannya sama. Kalau tujuan mereka pun nak faham kerohanian, mereka pun tujuan nak berhubungan dengan Allah. Macam mana kita duk berjelas. Tapi mereka report dengan kita kata, penjelasan kita lebih jelas daripada mereka. Dan mereka lebih menyenangi apa yang kita ajak, apa yang kita jelaskan. Kerana mereka lebih boleh terima, boleh faham berbanding mereka. Jadi kita tak cek lah mereka macam mana. Mungkin mereka cara klasik baca kitab, ngongek gitu saja kot. Allah. Okey. Manusia dan jin. Maksudnya sebut manusia dengan jin. Boleh menjelaskanlah sikit sebanyak tentang tadi oleh sebut jin tadi, sebab ada pengalaman sikit. Bukan banyak pun, ada pengalaman sikit. Macam mana mereka minta kita nak mengaji. Tertib mereka lebih baik daripada kita. Tertib mereka lebih baik daripada manusia, pada orang. Kan? Bila mereka main nak minta izin kita nak mengaji tu, dia bersimpuh daripada sana. Simpuh pelan, mengesot, main. Dia macam tu rupanya. Lebih kurang Thailand punya style, Thailand. Orang Thailand kan, orang Siam kan, Thailand kan. Macam Thailand nak mengadak raja dia bukan main-main duduk depan tu, dia duduk sana, dia mengesot main. Kan? Macam tu mereka. Mungkinlah pengaruh belah sana ke apa, kita tak tahu. Dia punya tertib dia kan. Kemudian main minta pula, saya nak mohon. Ayat dia tu dia atur tertib untuk menjadi murid. Sampai Tony sungai gambar. Kami diajak aku tu. Bab tertib boleh kat mereka, bab lolang boleh kat kita. Kan? Tu. Kemudian bab lain pula, bab ilmu boleh kat kita. Bab kebingungan boleh kat mereka. Mereka banyak kebingungan. Kita tanya dia pasal apa dalam dunia hampa ni. Seperti kebingungan. Dia kata kami melalui satu fasa yang begitu panjang. Betul ya? Fasa jin panjang. Jadi kami kadang-kadang terpengaruh dengan ilmu-ilmu yang dulu-dulu kala. Macam-macam. Jadi itu yang menyebabkan mereka banyak kebingungan. Bukanlah kebingungan tu bodoh dah. Maksud kebingungan di situ mereka terperangkap dengan mungkin idea-idea lama mereka beribu-ribu tahun dulu dengan idea-idea baru sekarang dia jadi. Lebih kurang orang tua-tua tengok telefon lah. Handphone lah. Boleh dek. Boleh royak dek. Boleh sembang. Dulu kan. Dululah. Saya bisa balik telefon handphone tu. Besar bata tu. Pergi masjid. Pergi singgah melayang masjid. Lepas tu handphone tu duk bawa situ lah bata tu. Kan. Dia datang poin. Dia kata telefon. Telefon kena. Telefon lah. Telefon cakap telefon. Buat apa pelik-pelik ni? Dia kata pelik. Tahu tu. Lepas tu kita habak boleh cakap. Dia kata boleh cakap gini. Tak ada waya, tak ada boleh cakap. Kita kalau ada waya macam mana boleh cakap? Dia kata suara kita berjalan kok waya je. Ini gambaran-gambaran. Allah, Masya Allah. Okey.
Kemudian katanya kamu pun dikasihi oleh semua orang, manusia dan jin dan lain-lain makhluk di dunia ini dan di akhirat. Nah, di dunia ini satu hal, di akhirat mudah-mudahan satu hal. Kami bertanyalah kepada Syekh, macam mana pula dikasihi sampai akhirat? Makhluk-makhluk itu mendoakan kamu sampai di depan Allah Subhanahu Wa Taala katanya. Nah, makhluk-makhluk ni dia berdoa kat kita bukan dekat dunia, sampai depan Allah SWT tu dia berdoa, ya Allah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan fulan, masukkanlah mereka ke dalam syurga, berilah keampunan sebagainya. Syekh kami kata macam itulah, dan Walid boleh terima lah kemunasabahan ilmu tu, boleh terima betul. Sebab ada hadis tu, ada hadis. Bukankah Nabi SAW menyebut hadisnya, walaupun hadis ni sifatnya boleh dikategorikan sebagai fadail. Baginda Nabi SAW memuji Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah ni dia suka kepada kucing. Nama pun Abu Hurairah digelarkan dengan Abu Hurairah. Kucing lah. Hurairah tu kucing. Jadi dia cerita kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku sangat suka binatang ni begini. Sehingga aku jamu makan di jalanan. Kalau aku jumpa ni, aku jamu makan begini. Rasulullah kata, kau melakukan satu kebaikan. Abu Hurairah pun ingat mati dekat tu. Kebaikan, alhamdulillah. Mereka-mereka ini, kata Nabi SAW, akan meminta di depan Allah SWT untukmu keampunan dan surga. Nabi sebut tu, dah hadis sahih tu. Hadis tu sahih. Cuma kategori hadis tu bukanlah untuk muhkamat. Itu saja. Jadi maknanya Nabi SAW mengatakan bahawa kucing itu tadi, binatang itu tadi, kita mewakili binatang lah, akan bermohon di depan Allah ni, mohon untuk keampunan kita dan surga kepada orang yang berbuat baik kepada mereka. Masya Allah, tabarakallah. Nah, itulah disebut dengan akhirat tu. Maknanya apa saja yang happening, yang berlaku di dunia ni, dia akan berlaku juga di hari akhirat kelak. Begitulah, kan? Cuma berbeza di dunia ni kita bersama dengan mereka melakukan kebaikan kepada mereka. Di akhirat mereka yang akan memberi kebaikan mereka kepada kita. Itu perbezaannya. Okey. Apabila kamu menjadi kekasih Allah. Bila posisi ini berarti kita sampai di posisi kekasih. Para ulama ni dia membezakan. Walaupun kekasih Allah ni boleh diumumkan saja. Umum saja. Kan? Kalau kita bercakap tentang maqamat tadi, kita cakap maqamat sini tadi kan. Kalau kita nak sebut kekasih Allah ni boleh saja bermula daripada awam. Boleh. Tapi para ulama ahli kerohanian ini lebih melihat kekasih Allah ni dia bermula di 3 terakhir sebelum anbiya. Salihin, syuhada, siddiqin. Dia lebih melihat itu. Ya, supaya apa? Supaya orang-orang yang berada di bawah ini berusaha untuk menjadi salihin, syuhada, siddiqin. Itu pertama. Yang keduanya, surat salihin, syuhada, siddiqin itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran langsung. Ya, secara khusus begitu. Jadi kesimpulannya, sebab itu kita pun sebut kita nak jadi orang soleh. Hakikatnya salihin itulah. Sebagai kedudukan paling rendah di sisi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita sebut paling rendah lah kan. Kalau kita susun nombor 1 salihin, nombor 2 syuhada, nombor 3 siddiqin, nombor 4 anbiya. Yang paling mulia sekali anbiya di atas. Bawah anbiya siddiqin, bawah siddiqin syuhada, bawah syuhada salihin. Bawah salihin itulah orang-orang yang sedang bekerja keras untuk sempurnakan hubungan dengan Allah SWT. Jadi, ranking kekasih itu di mana? Ranking kekasih itu di salihin, syuhada, siddiqin. Dan ranking ini juga disebut pada sisi lain dengan awliya. Ya? Disebut dengan awliya. Betul lah. Jadi ranking struggle itu 4 saja. Struggle ya. Awam, tawabin. Struggle. Muhafizin, muqarrabin, struggle. Kemudian naik ke makam salihin, bukan makna habis dah struggle tu bukan. Tapi itu dipanggil makam orang-orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Kalau sampai di makam orang yang dikasihi, macam kita kasih kepada isteri kita lah. Bang, rasa nak makan burger bang, kita dandan kita cari burger. Itu kan. Bang, rasa nak makan Maggi ya. Dan kita masak Maggi bagi. Ya, itu orang mesti kan.
Sayangnya kita kepada isteri. Abang Musi mana tahu Abang Musi tak ada isteri lagi. Kan? Macam itulah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita pun bila kita sebut kata menjadi kekasih Allah, keadaannya jangan kita samakan. Yang kita samakan pemahaman kita tentang keadaan Allah pun macam itu. Ya Allah, aku susah, Allah mudahkan. Itu. Yang orang panggil doanya makbul, permintaannya berlaku. Itu semua tu lah. Bukanlah bermakna Allah Ta'ala bagi, ya Allah, hamba sedang pada dalam kesusahan. Gedebuk kata jatuh ke tuimah. Bukan macam tu. Dia takkan berlaku macam tu pun. Kalau berlaku macam tu, tak ada apa lagi kita yang gila dulu. Tak ada apa lagi Kita gila dulu. Dah gila tak pakai apa. Itu kita. Allah Ta'ala tak buat macam tu. Tapi Allah SWT mempunyai hak, mempunyai kekuasaan yang maha sempurna. Dia boleh menggerakkan seluruh semesta alam ini untuk selesaikan masalah Pak Long ni. Gua benar cerita dia ni. Kan? Macam itulah. Dia menggerakkan semesta alam ni mai. Contohlah kita katakan. Berkhidmat kepada Abang Rizal. Abang Rizal, gua benar masalah, gua benar. Ya Allah, hamba ni. Allah perintahkan makhluk ni mai khidmat. Yang buat main. Tak kita terjadi ada. Okey. Jadi kata apabila kamu menjadi kekasih Allah, maka makhluk pun kasih kepada kamu. Nak abang hal tu lah. Nak abang reflect daripada kita menjadi kekasih Allah, Allah kasih kepada kita, kita kasih kepada Allah. Refleksnya ialah makhluk pun kasih kepada kamu. Kerana makhluk itu tertakluk ay terikat. Tertakluk ay terkait, terikat. Itulah maksudnya. Kerana makhluk itu tertakluk, terkait ay terikat kepada Allah. Dan kasih mereka termasuk dalam kasih Allah. Kasihnya, kalau Allah kasih kepada kita, mereka pun kasih kepada kita. Kalau Allah benci kepada kita, mereka pun benci kepada kita. Itulah maksudnya, takluk itu tadi. Dan kasih mereka termasuk dalam kasih Allah. Itu yang boleh sebut Ustaz ni. Seperti juga benci mereka termasuk dalam benci Allah. Kalau mereka benci, berarti Allah benci kat kita lah tu. Kalau Allah benci kat kita, berarti mereka pun akan benci kepada kita. Itu yang namanya makhlukat. Jadi itu yang boleh sebut Ustaz ni. Bukan payah bagi Allah nak hantar makhluk mai khidmat kat kita. Tak ada payah apa pun. Walid tak arti lah nak cerita. Bahkan benda-benda macam ni Walid pun tak tahu nak cerita. Tapi Walid boleh habaq kata, itulah realitinya. Itulah realitinya. Allah akan hantar makhluk dia khidmat. Allah akan perintahkan makhluk dia khidmat. Jadi macam tu keadaan dia. Macam mana? Walid pun tak tahu nak habaq. Kita mengaji, kita belajar, kita buat amal lagi betul, kita lalu perjalanan lagi betul, kita akan sendiri menyaksikannya. Kita akan nampak sendiri dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah. Yang penting, kata kunci yang kita dah jumpa dah cakap lah, kita berusaha menjadi orang pilihan Allah. Itu nombor satu. Nombor dua, kita berusaha untuk menjadi kekasih kepada Allah. Ataupun kita sebut pencinta Allah, pengasih kepada Allah. Begitulah bahasanya sesuai dengan kita. Kita jadi pencinta kepada Allah. Jadi pengasih kepada Allah, pencinta kepada Allah. Berusaha. Dan hal-hal yang seperti mana disebutkan itu akan berlaku kepada kita. Dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi kita berhenti setakat itu, kita akan sambung lagi. Nantinya kamu pun dinaikkan ke pangkat ini dan di mana kamu tidak ada kehendak keinginan kepada apa-apa yang lain lagi. Sambung di situ. Maqal wallahu a'lam. Okey, ada soalan apa yang perlu jawab kah? Dulu Walid mengaji bila ada soalan apa yang perlu jawab kan masing-masing angkat tangan. Sebab soalan kerohanian ni, bila orang faham kerohanian, dia banyak soalan kerohanian. Ada duduk dipaham dengan tak faham kita lah. Mungkinlah di antara kita ni tak apa nak faham lagi. Begitu aja. Perlindungan dia masuk dalam rahmat. Sama aja. Perlindungan dia duduk dalam rahmat. Yang tak bolehnya minta pahala. Bukanlah tak boleh. Maksud tak boleh pada kita orang-orang kerohanian ni.
Orang-orang awam ni, orang dia tak ada hal apa-apa ni, nak minta apa boleh. Ya Allah, duit tak ada. Ya Allah, dia minta duit terus buat dah. Kalau tidak, masakan mereka nak pulun selawat pokok duit. Ada nama selawat pokok duit kan? Sajaratun Nuqud. Selawat pokok duit. Apa siapa ditimbul benda-benda lagu ni? Sebab fokus dia buat tu. Kita tak diajak tu. Dalam konteks kerohanian kita diajak bertujuankan rahmat Allah, bertujuankan keredaan Allah, bertujuankan keampunan Allah, itu sah. Kan? Lebih-lebih lagi kalau kita bertujuankan Allah SWT. Jadi musannif ataupun Walid menuturkan benda ni. Walid faham manusia ni dia ada permulaannya di sini. Sebelum daripada dia nampak yang ni, dia nampak benda dulu. Dia nampak rezeki, dia nampak benda-benda dulu. Dia selesai benda tu, dia faham baru dia lompat macam ni. Kan? Jadi kalau kita catatkan tadi ni, dia lompat daripada satu sisi sini ni, dia lompat macam ni. Dia akan macam ni. Bila dia yang ni pun dia dah faham dah, baru last sekali dia lompat main kepada fokus Allah SWT solid. Itu keadaan manusia lah. Sama saja siapa-siapa pun. Jadi kita sebut, sekarang kita selesai dah ni, kita nampak dah yang ni tak sesuai, kita fokus yang ni. Contoh, nanti kita berjaya dengan limpah rahmat Allah, faham benda ni, barulah kita pergi kepada step selanjutnya. Aku dan Allah, Allah dan aku. Itu hakikat. Ya, aku dan Allah, Allah dan aku, itu hakikat. Ini kehidupan kita. Allah ni diri kita. Itu hakikat. Satu hal yang tidak boleh dinafikan. Kita main daripada Allah, kita nak balik kepada Allah SWT. Cuma antara hidup dengan mati, Allah sediakan kepada kita namanya agama. Dia sebut agama. Jadi kita kena lalui agama itu untuk diterima oleh Allah SWT. Itu aja. Dan inilah konsep yang boleh duk bantang, kembang, ajak, kurai. Inilah dia. Jadi agama ni sebagai jambatan yang menghubungkan kita dengan Allah SWT. Jadi agama ni dia posisi di tempat Rasul. Nabi Rasul. Maka Rasul Nabi itu adalah penghubung antara kita dengan Allah SWT. Sama aja. Konsep understanding dia sama aja. Nabi Rasul penghubung di antara kita dengan Allah SWT. Ada hal apa pun. Jelas? Clear lah? Okey. Lain? Ada soalan lain? Tak nak? Bangsa puan mengantuk yang tak nak marah diam tak boleh. Dia mengantuk. Hujan. Okey, lain tak ada apa. Kak Ina ada soalan apa? No, makcik. Apa kamu tanya apa-apa kah? Dia tu mata bukan nampaknya. Makcik tu. Pergi buat cermin mata mau kah? Bukan nampak mata dia. Jauh bukan nampak. Walid jegi dia pun dia nampak. Nak Walid jegi sampai nak keluar je mata. Dia buat tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. استغفر الله العظيم.